Restoran ni adalah satu bisnes yang sangat-sangat keras. Margin siput, kapasiti yang limited, yang kena manage lagi dalam. Tapi Khairul Amin tetap buka restoran rembayung. Dan kali ini aku nampak konsep yang dibawa tu very make sense. Aku contoh. Rembayung kita boleh nampak based on data-data yang Khairul Amin bagi. Dia ada target dua audience yang mahal. Nombor satu adalah pelancong dan nombor dua adalah T40 food lover. Malaysia merupakan antara destinasi pelancong nombor satu di Asia. Lebih daripada 20 juta jumlah pelancong setiap tahun. Most of them mai untuk merasa makanan. Dan aku nampak Khairul Amin dia memang membawa local cuisine kepada foreigners untuk rasa keunikan Malaysia. Yang kedua adalah retarget locals yang T20 food lover. Dan surprisingly ramai restoran tak nampak target audience macam ni, tapi dia nampak. Kita bagi contoh Chef Wan. Dia adalah masakan Melayu, harga premium, memang targeting locals ataupun perancong yang nak rasa produk locals. Hari itu Chef Wan telah menjual sebahagian daripada equity saham dia bernilai 30.8 juta untuk syarikat lain beli yang mempunyai pelbagai cawangan di Bertam ada, di Setia Alam ada, di Bangi ada. Dan setiap kali aku pergi cawangan dia dekat Setia Alam, sama ada weekdays ataupun weekend, memang ramai orang. Kejayaan yang Chef Wan bawa dekat restoran dia buktikan bahawa masakan tempatan boleh dijual mahal asalkan positioning betul, tempat betul, menu je betul dan harga dia tepat. Secara umum kita tahu restoran memang satu industri bisnes yang kerah, tapi bila hang jual identiti negeri ditambah pula dengan dining experience yang top, menjadikan hang bukan menjual makanan sebenarnya, tapi hang menjual pengalaman dan juga kenangan dalam masakan tu. Dan sebab itulah aku yakin rembayung boleh hidup dan even thriving dalam bisnes yang ramai orang tak target pun.